Penanggal, ataupun orang Sabah panggil dia balan-balan. Hantu penanggal ni adalah seorang wanita yang menuntut ilmu hitam bagi kepentingan diorang sendiri. Penanggal ni mampu ceraikan kepala dengan badan dia dan kepala dia boleh terbang dengan tali perut yang terurai-urai tu. Nampak jantung lah, nampak ni lah, nampak tu lah. Dikatakan penanggal ni suka dengan darah wanita yang bersalin. Orang ramai kata penanggal ni mampu membunuh seseorang tu lepas dia menghisap darah orang yang bersalin tu. Maksudnya dia akan isap darah orang yang bersalin tu sampai orang tu mati. Sebabkan dulu banyak kes tentang penanggal ni, ramailah rumah-rumah orang dulu bertiang dan ada pokok-pokok yang daun dia macam berduri tu. Aku tak tahulah, mungkin itu salah satu untuk prevent hantu penanggal ni datang ke rumah diorang. Fun fact, benda ni pun aku sendiri tak tahu. Penanggal ni perlu diwariskan sebelum tuan dia mati. Macam saka lah kan. Kalau tuan dia mati sebelum sempat wariskan penanggal ni, dikatakan penanggal ni akan hidup dengan liar dan mengacau satu penduduk tempat tu.